Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Episod kali ni saya nak unboxing dan review ni dia Retro Mini Bus daripada keluaran Jepin. Dan seperti mana yang kita dah pernah tengok dalam episod-episod yang sebelum ni, Jepin ni sama ada yang pertama sekali dia akan copy kit original Tamiya, tapi dia ada buat sedikit dia modifikasi. Dan yang kedua adalah dia copy kit Tamiya dan dia buat model yang baru guys. Ataupun yang ketiga, dia keluarkan model yang tak pernah pun diriliskan oleh pihak Tamiya macam Retro Mini Bus ni. Saya tak pernah tengok lagi Tamiya keluarkan model yang macam ni. Kalau siapa pernah tengok, cuba drop pada ruangan komen kat bawah. Tapi pada mata saya, inilah first time saya tengok model Mini 4WD dalam bentuk mini bus ataupun bentuk van ni. Kalau tengok pada mata saya rasa macam ni nampak macam rupa van sekolah. Tak tahulah, mungkin dekat overseas, dekat negara diorang, dekat China, diorang panggil sebagai mini bus. Tapi dekat kita ni biasanya kita panggil van lah. Ok, so ianya didatangkan dengan VZ chassis. Ada tulis VZ chassis kat sini. Ada tulisan-tulisan lagi. Sesuai untuk 14 tahun ke atas dan mempunyai skala sama macam Tamiya Mini 4WD, iaitu 1:32. Dekat sisi samping atas kotak ada gambar VZ chassis yang telah pun siap terpasang. Kalau tengok dekat sini kan dia tulis spiral type, tapi kalau tengok pada gambar dia bukan spiral type ni macam 5 spoke biasa je. Ini punya side stay, ni roller, electrical machinery. Kemain kau. Okey, dekat sebelah kiri dia ada tulis Retro Mini Bus 1:32 skala Mini 4WD series dan ada logo Jepin dekat sini. Di sisi samping tepi sebelah kanan, okey, ada tulis nama dia, ada gambar ilustrasi dia dan dekat sini ada logo Jepin tapi dia tak ada item number. Dan dekat sisi samping lagi satu pula ada tulisan dia tak sama macam kit-kit Mini 4WD yang lain. Biasanya kiri dengan kanan ke tulisan yang sama. Dan dekat sebelah bawah pula ada tulisan dalam bahasa Cina yang saya faham yang ni saja, made in China. Dan dekat sebelah belakang hujung ternampak apa benda belakang ni. Instruction menu. Instruction menu dia dekat belakang kotak rupa-rupanya. Tapi kau tengok sini macam nak kata lengkap, tak berapa nak lengkap. Cuma instruction manual pasang chassis sahaja. Tak apalah, kita buka dulu kotak dan kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay. Anyway, masa dapat kit ni pun memang dia dah terseal dengan macam ni, dengan plastik shrink wrap macam ni. Okay. Memang diprotect lah. Saya suka bila buat plastik balut macam ni. Sebab apa tahu? Sebab ini boleh memprotect kit kita daripada dengan ancaman anasir-anasir luar. Kadang-kadang lah mungkinlah terjatuh dekat atas jalan ke kan, terkena percikan air ke. Tapi bila ada lapisan protection macam ni, sekurang-kurangnya kita punya kit ni tak adalah basah ataupun tak adalah kotor kena habuk. Tapi bila dah sampai rumah tu tak apalah kan, pandai-pandai lah nak buat macam mana untuk jaga daripada kotor. Setidak-tidaknya waktu penghantaran daripada kilang nak sampai ke tangan customer tu diprotect dengan baik macam ini. Ok, so kita buka dulu plastik dia. Sekejap, buka dulu bahagian sini. Saya nak tengok juga perbezaan ni antara kotak plastik, kotak Jepin ni nak dibandingkan dengan kotak dasing. Sebab kalau kotak dasing hari tu dia punya gambar box art dia lebih kepada warna matte. Kita nak tengok yang Jepin punya pula. Tada! Okey. So dia punya kotak dia sama macam dasing. Okay, bahagian sini matte tapi bahagian ilustrasi gambar jentera dia warna glossy. Boleh nampak tak? Tu nampak tak? Dekat bahagian dia punya van tu glossy, tapi dekat bahagian belakang ni ini semua warna matte. Okey, so tanpa masa jom kita buka dekat dalam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketat. Dia tak nak keluar. Iya, 1, 2, 3. Tada! Cantiknya warna putih. Okey, so kita angkat lah ni. Dia semua dekat dalam satu beg plastik yang sama. Macam-macam macam ni. Okey. Yang ni pun saya suka. Nampak tak? Plastik dia pakai plastik macam ni. So, kalau macam ni kan bagus. Kita boleh buka tutup anytime kita nak. Kalau kita nak buka, nak tengok, boleh buka. Kalau nak simpan balik pun boleh reseal balik. Kalau macam yang original Tamiya biasa pakai stapler kan. Stapler masih dah buka stapler. Kalau you tak ada stapler macam ni nak pasang balik, betul tak? Ok, so kita keluarkan wheelset dia terlebih dahulu. Dan semestinya wheelset dia pada jenis 5 spoke, bukanlah jenis spiral seperti yang tertulis tadi. Dan warna ialah warna light grey. Memang cantik juga. Dan susunan dia macam ni 1, 2, 3, 4 dalam bentuk square. Kalau yang original Tamiya biasanya lah, kalau Tamiya, saya ambil contoh.
Okey, kalau Tamiya punya biasanya akan dalam bentuk rectangle macam ni, memanjang. Okey, yang ni dia jadi petak macam ni. Dan seterusnya dekat dalam ni kita akan dapatkan wheel set yang ni daripada saiz medium. Okey, compound dia macam hard lah. Compound dia hard, keras. Dia tak sama macam compound yang original Tamiya. Okey, compound dia hard. Dekat sini ada marking 4WD Toys. Dekat belah sini pula ada marking TPE. Tak apa, kejap lagi. Kejap saya cuba ambil contoh. Okey, so ini adalah daripada keluaran original Tamiya. Saya nak buktikan kepada anda yang compound dia berbeza. Okey. So yang ni daripada keluaran JP ni tadi. Nak tahu beza compound, nak buat perbandingan, letak saja side by side, lepas tu tekan daripada sebelah tepi. Nampak tak? Yang Tamiya punya terpenyek, tapi yang daripada keluaran JP ni tak terpenyek pun. So dia material dia jauh lebih keras. Kalau nak banding dengan tayar hard, ada tak? Sekejap saya cari tayar hard. Kalau nak banding dengan tayar hard, saya rasa lebih kurang lah compound dia. Saya rasa lebih kurang je compound dia dengan tayar hard. Jadi dia bukanlah jenis compound biasa-biasa untuk keluaran JP ni. Okey, so seterusnya lagi dekat dalam ni, kita tarik keluar dia punya body terlebih dahulu lah. Okey, yang ni ada satu parts yang dah tertanggal daripada runner. Dan seterusnya lagi yang ni, apa ni? Buka je lah plastik ni. Okey, kita tengok. Tu dia punya cowl. Cantiknya guys. Bentuk van. Dia nak kata sama macam apa yang van punya tu? Apa tu? Lunchbox. Saya rasa beza dengan lunchbox kan? Tengok tu rupa dia. Memang detail sangat-sangat. Nampak tak tempat pemegang buka pintu ni? Dia punya bahagian cermin, depan, belakang, bahagian lampu dia. Memang sangat-sangat detail. Even atas belakang dia, nampak tak line-line dia? Memang dahsyat lah dia punya molding. Kemas. Dekat belah bawah ni ada tulis 2026 4WD Toys made in China. Memang baru lagi-lagi fresh from oven. Even dekat bahagian lampu depan dia ni, nampak tak? Details. Tengok. Bagi siapa yang teringin nak tengok dengan lebih details, anda boleh tukarkan resolusi kepada 4K 60fps dan tontonlah sendiri. Zoom dah dalam-dalam nak tengok macam mana rupa dia. Memang kemas sangat-sangat. Yang ni nak kata tercabut daripada runner, tapi saya tak pastilah adakah betul. Tapi tak kat bahagian mana yang dia cabut. Sini mungkin sini lah kot asal dia. Tak apalah, memang nak pasang pun. Dan ini adalah A-parts untuk VZ chassis tu. Tengok nak kata sama macam yang original Tamiya. Kejap, ambil lagi contoh. Saya jumpa VZ chassis yang dah pun siap terpasang. Daripada ukuran dia sama. Okey, ukuran dia sama exactly. Dan dekat bahagian dia punya rear stay pun nampak ukuran sama. Cantik sangat-sangat. Tak apa, sekejap lagi kita compare dia punya chassis pula. Mana chassis dia? Chassis dia dekat sini, dalam kotak lagi. So dekat chassis dia ada marking J-pin. Okey, jadi tak boleh lah anda nak orang kata apa? Acah-acah kata barang original Tamiya. Kalau Tamiya memang ada marking Tamiya, yang J-pin punya ada marking J-pin. Daripada sudut size cutting dia, bagi saya memang sama. Daripada sudut warna pun tak ada beza lah guys. Okey, mata saya memang tak nampak ada sebarang beza pun antara daripada keluaran J-pin dengan yang keluaran original Tamiya. Satu lagi logo VZ ni masih lagi sama, tiru, tapi dekat sini ada logo Tamiya lah. Kalau yang original punya, yang J-pin punya tak ada logo, ada macam dot dekat situ. Lagi ada marking apa lagi? Marking tong sampah ni pun sama. Dekat sebelah dalam lah. Okey, kalau Tamiya punya belah dalam ni akan ada marking material apa yang diperbuat. Yang ni pada material ABS. Tapi daripada JP punya tak ada sebarang marking material. Lagi dekat dalam ni kita akan diberikan dengan screwdriver, in which Tamiya tak pun bagi dalam mana-mana kit mini 4W dia, kecuali yang advanced pack ataupun yang apa tu, starter pack tu. Untuk terminal dekat dalam beg plastik yang berasingan. Lagi dekat dalam ni botol grease pun dalam beg yang berasingan. Gear set pun dekat dalam plastik yang berasingan. Dan dia punya motor pun dekat dalam plastik yang berasingan. Tapi kan kenapa propeller dia tak duduk dekat dalam beg ni, ataupun dekat dalam mana-mana beg? Propeller dia ada dekat luar guys. Nak kata beg ni ada bocor, tak ada juga. Propeller dia memang duduk dekat luar. Dan dekat terakhir sekali, 1, 2, 3, tada, stiker sheet dia. Besarnya stiker sheet dia. Anyway, kalau tengok pada kualiti stiker ni, saya rasa ada sedikit kecewa juga dengan kualiti yang diberikan oleh JP. Nampak tak? Stiker pun dah terbuka dah tu.
Oh, sayangnya lah. Kenapa buat macam ni Jepin? Benda lain semua dah best weh. Dia punya body, dia punya chassis, dia punya gear set, dia punya motor, semua dah cantik dah. Dengan wheel set dia pun memang cantik. Tiba-tiba bila datang dekat bahagian stiker, pada mata saya lah agak kecewa dengan kualiti stiker yang diberikan. Anda tengok sendiri dia punya stiker sheet dia pun macam kertas minyak macam tu. Nak kata warna dia glossy, memang glossy, tapi saya rasa ni macam print dekat atas kertas yang murahan saja. Even stiker dia pun nampak dah terkopek-terkopek ni, 1, 2, 3. Saya tak tahulah either masih lagi boleh digunakan atau tidak stiker-stiker sheet ni. Nampak tak dah terbuka-terbuka dah ni. Boleh jadi susah sikit lah nak melekat. Tak apalah, kita kalau rasa, kalau anda ada masalah stiker tak nak lekat, anda boleh cari barang macam saya ni. Okey, ada sini nampak tak? Ni mark setter dengan yang ni adalah mark softer. Okey, yang ni memang sesuai sangat-sangat untuk pasang stiker kalau kata stiker yang tak berapa nak melekat ke apa semua kan. Cumanya satu lagi masalah bukan pasal dia punya lekat tak lekat. Satu lagi masalah saya nampak adalah stiker dia nampak berkedut. Boleh nampak tak kat dalam video? Nampak dia dah terkedut-kedut, dia tak flat tau. Ini lagi satu masalah kak. Kalau tak flat, takut nanti masa nak tampal pun dia berkedut-kedut, jadi rupa paras dia tak cantik. Dan nombor 3, ada lagi nak komplain. Nombor 3, inilah kenapa saya selalu bagi tahu kalau yang original Tamiya, stiker sheet ni kan lapik dulu dengan instruction manual, barulah letak segala A-parts ke apa semua. Sebab kalau tak dilapik, bila dah tertekan macam tu, inilah punca, nampak tak? Ada tertekan kat situ, ada tertekan kat situ. Jadi bila dah tertekan dot macam ni, biasanya tak hilang lah ni. Walaupun nampak sikit kan, tapi bila dah tampal nanti tak hilang lah ni rupa dia. Itulah sikit sebanyak apa yang boleh saya komplain tentang retro minibus ni. Other than that, memang dah cantik sangat-sangat. Even saya rasa kalau tak tampal stiker sheet pun tak apa. Kalau nak buat custom paint pun senang kan. Kita masking, spray je dengan warna apa yang kita suka, settle, selesai masalah. Tak payah nak pakai stiker. Okay guys, so saya rasa setakat itu dulu review saya untuk model retro minibus VZ chassis daripada keluaran Jepin ini. Apakah pandangan anda? Kalau kata pada mata saya lah kan, saya boleh kata boleh bagi 8/10. Saya drop sikit lah, saya bagi 7/10. Sebab apa? Part lain bagi saya sempurna kecuali bahagian stiker saja. In which stiker ni saya rasa salah satu parts yang sangat penting dalam mana-mana model kit. Sebab apa? Sebab kalau tak ada stiker nanti akan rasa tak sempurna guys. Kalau saya tak ada masalah kalau part-part lain kan, tapi kalau bab stiker ni saya memang paling sedih lah kalau tengok dengan kondisi yang macam kita dapat tadi. Other than that, memang bagi saya dah cukup perfect, sangat-sangat dah. Okay guys, so saya rasa setakat dulu perkongsian saya untuk model retro minibus daripada keluaran Jepin ini. Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang insyaAllah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang akan datang. Okeylah senyuman, Nali mainan. Assalamualaikum.